Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke The Aizat Channel. Are you ready for the lifetime adventure? Aye aye, Captain. Very fun. Let's go. Aku dah busuk. Let's go. Main. Hey, ni aku pun. Jatuh dari alas dah. Kena nama aku Aizat. Korang boleh like, subscribe and share channel ni. Aku first time. Aku lama tak buat vlog jadi yalah, aku buat vlog semangat awal tahun je. Buat vlog ni adalah salah satu aku punya macam azam lah. Macam tahun ni, tahun-tahun lepas aku buat vlog biasanya aku buat setahun sekali. Mesti ada konten macam tu lah. Untuk tahun ni seminggu sekali. So jadi aku punya minggu lepas aku dah post video experience dekat Sarawak bersama dengan family. Hari ni experience dengan aku jaga anak 2 orang. Daddy jaga anak. Bila daddy jaga anak? Aku tak fikir lagi lah tajuk dia apa. Nanti jumpa bila aku dah ambil diorang balik. Diorang akan balik sekolah hari ni. Sekejap lagi. Bukan hari ni. Sekejap lagi diorang akan balik. Experience dengan aku ambil diorang. Aku nak siap-siap sekarang ni. Dari motosikal ke kereta. Nak ambil diorang dua tu. Bila mami dia tak ada, daddy lah yang jaga. Ingat, lelaki ada masalah ke nak jaga anak? Tak ada. Tak ada langsung. Easy aja. See you when I see you. Let's go. Ambil diorang. A few moments later. Okay, sekarang ni kita tengah tunggu mami. Tu mami datang. Wow. Apa? Mike. Orang beli churros. Satu untuk Alisha, satu untuk Dayan. Seorang satu. Ayah share dengan dia orang je. Orang punya tak ada? Tak ada, Ayah kan diet. Hi guys, jangan lupa share, like, subscribe. Jangan lupa. Ni ada stiker tapi takut dia orang berebut. Daddy, we love you. Sini lah gambar ni. Daddy on duty. Yang. Kena. Ya, Daddy on duty. Daddy on duty. Okay, Daddy on duty. Oh, itulah tajuk kita hari ni. Daddy on duty. 24 jam bersama anak. Saya nampak. Dia nampak yang. Nampak. Daddy on duty. Okay, bye. Ada apa-apa ucapan tak untuk orang dengan jaga diorang? All the best. All the best to siapa tak tahu. All the best to Dayan Alisha ke? All the best to Daddy. All the best to Dayan Alisha kot. Okay, bye. Okay, kita dah settle dah pergi hantar barang and ambil kudap-kudap Nurin bagi anak-anak. Sekarang ni kita nak pergi ambil diorang dua. Setiap kali nak jaga anak seorang ni aku akan rasa nervous tau. Nervous. Sebab aku ni kira peranan aku dekat rumah tu macam bapak lah. Faham tak? Aku kena buat diri aku macam garang-garang sikit, tegas-tegas sikit. Macam tak boleh. Nanti setiap kali mami dia on call, on duty, aku tak boleh nak garang. Aku bukan tak boleh, aku tak nak garang. Kalau boleh aku nak
biar dia orang macam enjoy je. Kalau kau duduk dengan orang yang garang dekat rumah, dia akan jadi macam alah tak bestnya. Aku tak nak lah, anak aku rasa tak best. Jadi aku akan rasa nervous setiap kali aku nak ambil diorang and bersama diorang, me time dengan diorang. Itulah. Tunggu je lah macam mana nanti nak ambil diorang dulu. Kita dah ambil Dayan dan Alicia. Hai, say hi abang. Hai. Oh, ini dah. So, Ica dah balik. Abang pula, abang pula. So, Ica ada Ya secret. Allah. Alicia jangan rapat sangat. Nampak tak speaker dah jadi macam ni. Siapa yang nak? So, ada makanan bakar-bakar ni. Ada belakang. Mana makanan mami bagi tadi? Daya dah jumpa dah. Ni makanan ni siapa bagi? Mami bagi. Okay, jangan shout. Mami bagi. Yeay. Yeay. Thank you mami. Thank you, Mami. Bye-bye. Kita orang tengah tunggu ni. Jap Daddy nak cakap. Okay. Ica cakap. Dah dah. Okay. Now kita tengah tunggu Grab. Aku malas nak masak malam ni sebab aku takut video ni tak jadi kalau aku bawa orang pergi beli makanan sebab nanti diorang jalan lari-lari. Video. Nanti diorang lari-lari. So aku beli je makanan. Masak pun aku tak berani nak tinggalkan diorang main 2 orang je. So aku beli. Okay. So, Ica dah ada jam kat kepala Ica. Kepala Isya tadi dekat hidung, sekarang dekat kepala. Okay, Daddy ada question. Lepas tu kat air buang pula. Okay, Daddy ada question. Siapa? Lepas tu ada kat ais. Mana? Show. Itu kat ais lagi. Kalau Daddy je hold benda ni Kalau ada friend cakap Dayan, Alicia, awak, saya tak nak kawan awak, Dayan Alicia cakap apa? So, Ica tak nak kawan you. Abang jawab nampak macam si sesau sikit abang. Tahu? Kalau friend cakap, Dayan, saya tak nak kawan awak, Tak tahu. cakap lah. Tak tahu. Habis tu kalau friend dah nak kawan abang, cakap apa? Saya kawan kamu. Saya rosak. Salah lah. Kena jawab macam ni. Saya rosak. Dah koyak dah. Buang. Okay, kalau friend cakap tak nak kawan, cakap macam ni kat dia, tak apa, Dayan dah banyak friend, it's okay. Cakap macam tu. Kalau Alicia dengan Dayan ada karipap, lepas tu friend minta, boleh bagi tak? Tak boleh. Boleh, betul. Kalau friend kata, Dayan nak karipap, boleh, bagilah satu, bagi friend rasa. Okay? Tapi Ika tak bagi pun. Tak apa lah, dia tak bagi, nanti Dayan beli dengan Daddy je lah. Okay? Okay. Sekejap lagi kita akan naik atas. Kita ambil makanan dulu. Kita tengah-tengah. Tengok ni, dengan Alicia ni. Dah kata dah jangan makan dalam kereta, makan juga. Kotor dah. Tahu pun.
Ni seorang ni. Ni kepala dia ni. Habis dah kotor dah. Tengok belakang Syah. Tepi. Tepi. Mana kotor tadi? Tengok. Tepi Syah. Tengok chair kotor. Tengok chair kotor. Oh, dah Syah. Janganlah main macam tu. Ini makanan. Okey, makanan dia dibawa. Aisyah, abang bawa beg sendiri, Alisha bawa beg sendiri. Apa dah? Alisha. Alisha. Kenapa tu? Dah pakai beg ni. Pakai beg sendiri. Sekarang ni kita dah sampai rumah. Siapa bising dalam lift siap Tak nak kudu. Kudu. Okey. Bising dalam lift. Tak nak kudu. Tak nak Kita dah ambil makanan tadi. Ni makanan dia. kudu. Oh. Kanak kudu. Jom. Kita dah sampai rumah. Dengan kekecohan sikit dalam lift tadi. Apa dah penat. So kita rehat dulu. Lepas tu kita dah pergi mandi kan orang. Kita lagi makan. Lepas tu tidur. Settle vlog hari ni. Lepas ni kita nak pergi shower. Okey. Lepas tu buat apa lagi? Shower, makan, pergi ngaji, buat homework. Tidur. Hai! Lalu tidur. Mandi dah. Baju dah standby. Baju dah ada. Baju seorang nak flash, seorang nak habis. Sekejap, diorang dua dah masuk dalam tandas. Ni nak prepare barang diorang dulu. Okay. Diorang dua ni baju pun kena pilih tau. Bagus. Malah bagi cikgu. Nak pergi saja. Boleh, lepas tu buat homework. Ambil pensel dulu. Aisyah, pergi ambil komputer dulu. Komputer ambil Syarul. Sini Dek, Dek, sini. Hey. Ada yang nak tangkap anak nombor 2. Anak nombor 2 bongsu. Vampiro. Mana bantal semua atas ni? Abang. Mana bantal? Ambil. Aisyah ambil. Kat outside. Kat outside. Adik. Mana bantal semua? Ni kat luar. Ni lagi. Semua yang kat luar. Astaghfirullahalazim. Tengok. Baru sekejap je dia dimandikan abang Alisha. Pergi kemas sekarang. Dayan, kemas ni. Ni Alisha lah ni. Kejap je dia sepahkan ni. Laju betul tangan dia. Cepat. Okay, titik. Tangan po. Tangan po. Hand po. Titik. Try dulu. Okay, titik.
Okay. One pergi kat 4. Yang berak lah. Dah berak pula. Wow. Pandai sidang. Okay, good. Ni tak buat lagi. Janganlah kacau mic tu. Ni tak buat lagi. Buatlah kecil sikit. Buat balik ni. Didi, tulis nama. Okay, ni tulis nama. Ni tak tulis nama lagi. Ni tulis nama. Alisha. Alisha Kamil. Alisha Kamil tu nama friend. Aja. Sekarang ni Dayan tengah buat homework lagi. Tak siap lagi homework dia. Alisha dah siap. Tengah makan. Alisha tengah makan sana. Alisha makan nasi apa? Nasi. Okey. Tengah makan. Pergi buat homework sana abang. Ada. Ya, kejap lagi dia pergi sana. Tunggu dulu ke? Adik nak makan nasi je, tak nak ayam. Okey. Dah jom abang, pergi sana cepat. Tengok beg ni sepah-sepah aja Adik punya homework tadi dah letak dalam beg ke? Tak. Okey. Kat depan. Kat depan mana? Kat depan situ. Okey, good. Alisha tidur ke? Ya Allah. Jadi dengan Dayan makan kat situ, ingat dia buat apa kat sini? Tidur punya. Astaghfirullahaladzim. Tidur dah. Sini Syah. Sini. Come. Okay geng, dah lewat malam dah. Aku pun dah penat. Tak mandi lagi ni. Melayan Karina diorang dua. Banyak lagi Karina diorang dua tadi. Tapi aku tak sempat nak rakam. Banyak yang off cam. Ni Dayan masih bangun lagi. Come, sini. So, ini saja untuk video kali ni. Jangan lupa. Abang cakap. Jangan lupa Subscribe, like, comment. Bye. And share. Bye. Bye-bye. Aduh, aku terpijak kain. Okay, bye-bye.